Umai udang, makanan khas daripada Sarawak ni. Siapa pernah makan? Angkat tangan. Sejak kita orang duduk kat Sarawak, inilah antara favourite encik suami Jadi dah lama tak buat ni. Walaupun dia just udang mentah, tapi sangat rangup dan sangat manis. Tapi ada cara macam mana kita nak kekalkan keranggupan udang tu. Jom. Ni nak gunakan udang fresh kat sini. Nak beli dalam RM10 macam tu. Lepas tu dah siap kupas dan dah siap buang tahi dan nak letakkan ais supaya dia rangup je. Dan selepas tu barulah Nina ramas-ramaskan lebih kurang je bersama dengan garam sehingga dia jadi buih macam ni. Barulah Nina cuci bersih. Lepas tu nak terus letakkan air sejuk supaya nak kekalkan kerangupan dia. Okey. Lepas tu nak hiriskan bawang besar, bawang putih, lada. Dan lepas tu lada besar, merah dan hijau dan juga limau nipis. Kalau anda tak ada limau nipis, boleh je pakai limau kasturi. Okey. Lepas tu perahkan. Yang gunakan lebih kurang dalam 1 biji. Okey, letakkan bahan-bahan yang kita dah siap hiris tadi. Perasa garam sikit, cuka sikit. Lepas tu letak gula sikit. Dan lepas tu bolehlah gaul rata. Ya Allah, sedapnya, rangup dia, manis pula daripada udang yang fresh tu kan. Masam-masam pula. Ya Allah, makan dengan nasi memang sedap. Ini favourite encik suami. Korang dah pernah makan ke belum? Komen kat bawah.